Assalamualaikum semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dalam channel aku, Teacher Sensei. Jadi hari ni aku dekat sekolah. Kami ada event hari ni. Ada YB nak datang dekat sekolah kami, nak tengok sekolah sebab sekolah kami ada dapat bangunan baru. Jadi YB Anwar Rapai nak datang ke sekolah kami. Jadi sekarang ni kami tengah tunggu dia datang untuk tengok projek sekolah. Jadi nanti waktu dia datang ada persembahan lah. Persembahan kami sambut dengan tarian budak-budak sekolah yang menari untuk sambut kedatangan YB nanti. Jomlah kita tengok nanti tarian diorang. Okey, sekarang kita akan bersama dengan penari-penari senada, apa nama kamu? Senada Dance Troupe daripada SK Negara Tandak. Jom kita tengok penari-penari barisan penari-penari lelaki dan penari perempuan. Inilah dia penari barisan penari Senada Dance Troupe. Apa pakaian yang kamu pakai hari ini? Pakaian apa? Pakaian apa? Pakaian orang Ulu. Orang Ulu orang mana? Ni yang kamu pegang kayu ni, kayu apa? Kayu buluh. Baju ni baju apa nama dia? Topi? Apa nama topi dia? Okay, tunjuk, pusing-pusing cikgu nak tengok topi dia. Inilah dia pakaian penari tarian orang Ulu. Apa nama tarian yang kamu buat hari ni? Tarian apa? Tarian orang Ulu. Okey, ni lelaki. Ni pakaian orang lelaki. Dan sekarang kita pergi pula kepada yang perempuan. Oh, cantik-cantik semua hari ni. Bajet-bajet cari tahu. Siapa nama? Adel. Kamu buat tarian apa hari ni, Adel? Tarian orang Ulu. Sebelah Adel? Claudia Julana. Ni anak murid saya daripada tahun 1 sampai tahun 6 saya jaga dia orang ni. Nak lock close up sikit. Alright. Sebelah Julan Irene pun tahun 6 kan? 6 biru. Dan sebelah Irene Rosel. Dulu kecil je budak ni tahun 1, sekarang besar dah. Anak dara dah. Rosel, tarian apa yang kamu buat hari ni, Rosel? Tarian orang Ulu. Okey, cikgu ambil video jap inilah rupa dia Senada Dance Troupe di bawah bimbingan Cikgu Brian Omega. Diorang ni dah bertanding sampai Kuala Lumpur, betul? Dan terpilih mewakili Malaysia pergi ke China. Sekarang ni kalau ada dana yang cukup, mereka ni akan pergi ke China lah untuk bertanding mewakili apa? Malaysia. Rosel, Irene, Claudia, Adel, Dixon, Man, Gibson. Ni pun anak murid saya daripada tahun 1 sampai sekarang tahun 6. Dan juga Robinson. Okey.
Susah ke tidak belajar menari ini? Tidak. Tidak. Berapa lama kamu belajar untuk pandai menari? Dari tahun 3. Wah. Adel dah berapa tahun dah ikut? 2 tahun. Rozel? 3 tahun. Jadi 3 tahun baru boleh pandai menari macam dia orang ni. Kalau suruh aku menari memang aku tak boleh menari lah. Tapi dia orang ni sangat pandai lah. Hasil daripada tunjuk ajar daripada Cikgu Brian Omega. Tok, coach yang. Inilah Cikgu Brian, jurutari SK Nagatada yang banyak lah bawa apa orang kata mereka ni pergi sampai ke KL. Terima kasih Cikgu Brian. Terima kasih. Okay, thank you. Okay, jom kita tengok menari, jom. Waktu nak belajar, part mana yang paling susah? Ni bahagian ni ke paling pedih belajar. Part mana yang paling susah? Asas dia. Oh, asas. Cikgu Brian kalau dia ajar kamu dia garang tak? Mangai ha? Mangai ha. Kenapa dia garang? Kalau dia tak garang, kamu tak pandai lah. Sebab tu kena garang. Jadi cikgu tengok kamu menari memang hebat lah. Jadi tahniah. Nanti dah masuk sekolah menengah, teruskan menari. Jangan berhenti dekat sini. Sebab kamu ada bakat, sambung dekat sekolah menengah. Boleh? Okay, buat action sikit. Buat gaya sikit. Okay, inilah dia penari-penari senada dan stroke. Hebat dia orang ni, boleh menari. Aku kalau disuruh menari memang tak dapat lah. Tapi mereka ni dah pandai lah. Dah level apa orang kata, dah level yang tinggi lah. Okay, jadi cikgu nak tanya Gibson, berapa lama kamu belajar menari Gibson? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun baru pandai menari. Kamu Dixon? 3 tahun. 3 tahun. Man? 2 tahun. Robinson? 2 tahun. Okey, menari ni cikgu nak tanya kamu, susah ke senang? Senang. Senang ke susah? Senang. Senang. Interview dengan guru tarian SK Nagatada, Cikgu Brian Omega. Okey cikgu, saya nak tanya cikgu, apa yang menyebabkan cikgu rasa yang cikgu boleh bawa budak-budak ni untuk belajar menari ni cikgu? Okey, pertama sekali macam seperti yang kita sedia maklum, SK Nagatada ni dia berada di luar bandar. So harapan saya bawa mereka menari supaya mereka boleh keluar daripada kawasan Tada, kawasan luar bandar ni. Kita orang pergi keluar, pergi kawasan bandar. Macam tempoh hari kami pergi ke Kota Semarahan dan pergi ke Kuala Lumpur yang terbaru. Itu kira pencapaian yang tertinggi lah, sampai ke Kuala Lumpur.
Jadi macam kita tahu cikgu, budak-budak Ulu Sungai ni mereka kadang tak tahu dunia luar. Jadi cikgu bawa mereka keluar daripada kepompong, tengok dunia luar. Ya. Okey, satu lagi soalan cikgu. Apa cabaran dia? Sebab bagi saya menari ni bukan benda yang senang. Saya tengok pun saya dah pening kepala. Ini kan orang yang mengajar, ini kan mereka yang belajar. Jadi apa cabaran dia tarian ni? Sudah tentunya cabaran utama adalah membentuk membentuk murid ni daripada zero, daripada kosong. Sebab mereka memang pada asalnya tiada asas yang kukuh dalam tarian. Cabaran utama sudah semestinya murid ni menari pada kosong, pada zero. Jadi cabaran dia nak membentuk mereka ni, nak memberikan mereka asas untuk apa-apa jenis tarian tu sangat susah lah bagi saya. Okay, jadi seawal tahun 3 kira mudah dah untuk mereka, tapi untuk yang darjah 1, darjah 2 memang susah. So untuk sekolah kita, saya akan mula menerapkan asas tarian seawal darjah 3 lah. Ya. Betul, sebab orang kata melentuh buluh tu biarlah dari rebung. Ya. Dari awal kita dah train, jadi bila mereka dah besar, mereka dah lebih, orang kata lebih lembut badan untuk betul. Untuk yang tahun 1, tahun 2 tu memang agak susah sebenarnya. Saya pernah, adalah beberapa orang murid darjah 1 dengan darjah 2 saya bawa. Setakat ni mereka belum mencapai apa yang saya nak lah. Okay, jadi kalau mereka dah naik ke tahun 3 mungkin boleh kot. Okey, jadi Cikgu Brian, apa harapan Cikgu Brian terutama dekat anak-anak murid tarian cikgu? Apa harapan cikgu? Sudah semestinya harapan saya sangat tinggi lah. Untuk tahun ni tadi, untuk Tasim peringkat negeri kita mendapat tingkat ketiga. Jadi target saya di tahun akan datang, tahun depan saya nak Johan negeri. Target saya memang tinggi, harapan saya. Supaya macam yang sebelum ni, yang pergi ke KL hanya beberapa orang sahaja. Jadi ada yang beberapa orang lagi tinggal sebab kita kena kota terhad. Okay, jadi kalau kita menang peringkat negeri tahun depan, saya rasa tak ada yang tinggal kot. Semua boleh pergi terbang bersama-sama. Cikgu Brian, lagi satu saya nak tanya berkenaan dengan yang kita layak pergi ke China tu. Itu pertandingan apa tu Cikgu Brian? Yang tu hari tu kita ada pertandingan di KL. Pertandingan tu diberi nama Youth Performing Arts Championship, dan disebabkan kita mendapat Platinum Award, so kita layaklah pergi ke negara China. So, satu pencapaian yang bagi saya sangat tinggi lah untuk peringkat sekolah. Ya, betul. Okey, terima kasih Cikgu Brian. Okey, thank you. Alright. Macam itulah tadi korang boleh tengok betapa berbakatnya penari-penari dekat sekolah ni. Budak-budak sekolah menari tarian orang Ulu. Jadi boleh tengok, boleh nilai sendiri macam mana. Bukan senang nak menari. Jadi untuk budak-budak, bagi aku benda tu sangat hebat lah. Jadi terima kasih anda tengok video ni tadi. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen. Jumpa untuk next video. Kita nak tunggu YB datang. Bye. Assalamualaikum.